Hai semua, bertemu kita ke dalam segmen khas 3I, Info Ilmiah Insaniah. Kali ini kita bawakan satu slot khas yang bertemakan adab di sekolah. Ayo kita saksikan. Semua pelajar, siapkan tugasan yang saya berikan. Adam, kau buat apa kat belakang tu? Si, lagi jauh aku tengok mu pegang si. Mu dek sini kan? Mu tak gerak-gerak pun. Mu tahu tak meja belah mu tu belok. Adik, mu tak payah mu gitu dia. Mu tahu mu dah hina pada dia. Mu ni ingat lucu ke? Alah, relax asyik tak ada apa pun. Aku kurang je. Okey lah. Biasa. Tengok tu, dia pun tak kata gapo pun. Mu jawab bermimik. Adik, mu rasa semua orang duk suka ni betul-betul suka ke sebab terpaksa je? Apa-apa semua orang nak mana ni pakai saing. Kita sebagai saing jangan duk hina, okey? Tak baik. Apa orang belakang tu ada apa? Kerja saya dah siap belum? Dah apa cikgu? Dah siap belum Asif? Adam? Siapkan? Wait. Aku fikir dah tajuk tu buat apa? Kita buat tajuk akhlak madani. Hari ni, aku semua buat nota. Boleh? Kalau ada, aku semua prism. Boleh? Asif pula, aku semua post boleh? Aku cerah tapi kalau udah jangan marah. Alah, mu ni asyik apa sangat lah. Buat je lah. Mu ni berat ilmu ke, berat nasib. Adik, boleh je apa? Mu tak penat aku kuliah benda sama je. Mu ni suka menang main buat orang. Siapa tu kau? Alah, mu ni aku kurang je. Sabar-sabar, jangan bala. Tak baik buat gitu. Mu tak mikir ke bila mu gelak gitu Mu rasa juga no? Kalau saya kasih. Ya Allah, kuatkan hati aku. Aku tak salah jadi diri aku kan. Kenapa aku kena hina hari-hari? Asif. Kenapa kamu berada di situ? Tak. Kenapa Asif? Tak. What happened to you Asif? Sini. Sini Asif, kenapa Asif? Kau duduk termenung ni Asif di situ. Tak perasan tadi. Saya penat ego. Hari-hari kena hina. Siapa yang hina awak ni Asif? Adam cikgu. Adam, Ayuni, Mimi tu kan kawan-kawan awak. Kenapa dia boleh menghina awak ni? Tak tahulah cikgu. Adam je. Adam je. Gini Asif, awak jangan rasa sedih, awak jangan rasa kemurungan tentang penghinaan daripada Adam tu. Tentang Adam nanti cikgu settlekan. Sekarang ni cikgu nak bagi motivasi dekat awak. Sebenarnya Adam tu dia sebenarnya mencabar awak. Mencabar awak supaya awak ni lebih lagi sebenarnya daripada dia. Awak boleh berkeyakinan dengan diri awak tu walaupun badan awak macam ni, tapi kita ada keyakinan pada diri kita. Keyakinan yang membawa kepada kebaikan pada diri kita. Jangan kita rasa murung, kita rasa sedih. Okey, Asif? Faham tak Asif? Okey cikgu. Jangan ambil benda tu seriously. Okey? Kalau dikata awak macam gegasi, awak buktikan yang awak ni boleh slim daripada dia. Okey? Boleh usaha untuk turunkan berat badan awak. Jadi cikgu nak awak jangan kebohongan, awak jangan sedih. Boleh Asif? Tentang Adam tu nanti cikgu jumpa. Okey? Sekarang ni jom ikut cikgu pergi kantin. Cikgu belanja awak makan. Boleh? Ya cikgu. Okey? Jangan sedih lah. Okey Asif. Jom ikut cikgu ke kantin. Tak gemuknya makan. Okey? Esok kita start diet. Cikgu boleh ajar awak cara untuk kita turunkan berat badan. Okey, jom. Oh, cikgu lupa ambil handbag. Okey, jom. Astagfirullah, apa yang aku dah buat ni sebenarnya? Hasil. Please sikit lah, jalan persepet nak ke library ni.
Tepi sikit. Dah dapat dia gemuk. Asyik dia apa tadi? Orang suruh you terus takut so. Kerja lagi tengok takut baik tu kan? Panas kat ni. Si, itulah aku kacak dengan Mama tak? Boleh. Gini benar. Aku nak minta maaf. Banyak buat salah dengan Mama. Aku maafkan. Aku janji tak akan buat lagi kita. Terima kasih atas nombor. Ni bau, Jola ada sign. Dia sedia berubah demi kita. Dan Madani tu bila mulut, hati dan akhlak seiring dengan kasih sayang kita. Ya Allah, kuatkan hati aku. Aku tak salah jadi diri aku kan. Kenapa aku kena hina hari-hari? Dengan ini, berakhirlah paparan selok khas kita pada hari ini. Jangan lupa setia bersama Jawarian Channel yang pastinya membawakan 3I, ilmu, ilmiah dan insaniah. Bye-bye! Kamera 2, kamera 3, action. Saya jalan cepat. 3, 2, 1, action. Tepi sikit nak pergi library. Dah jalan sipuk. Dengar tak? Test. Okey. Semua pelajar siapkan kerja tugasan yang sabit. 3, 2, 1. Jangan lupa setia kepada